Hai, so kembali lagi kita dalam video kali ni. So, korang pernah dengar tak? Ada antara kawan-kawan korang yang cakap macam bila kita borak ataupun sembang tentang pelaburan ataupun simpangan, diorang akan mula tarik diri dan diorang akan kata, aku tak ada duit lah, aku kau orang kaya nak mula melabur, nak mula invest. Sebab orang kaya boleh lah, kau T20 boleh lah, kau M40 boleh lah, aku B40 je. Inilah adalah salah satu kesilapan yang selalu orang kita lah selalunya fikir. Sebab diorang ada tanggapan ataupun ada anggapan bahawa pelaburan adalah untuk orang kaya semata-mata. Which is betul juga. Tapi zaman sekarang dah sangat mudah. Sebab ada instrumen yang boleh benarkan kita untuk melabur walaupun serendah sebulan dalam RM30 sahaja. Dan ada juga yang RM100 tapi RM100 setiap bulan, tapi dia boleh bagi pulangan yang agak tinggi, 8 hingga 10 hingga 12% setahun. So pada saya macam dah tak ada alasan lah untuk tidak melabur. Sebab saya suruh anda melabur, bukan saya paksa. Tapi itu adalah satu kerugian kalau kita tak mula melabur dari sekarang. Sebab saya pun bagi nasihat kepada diri saya sendiri. Sebab saya pun menyesal kerana saya tak melabur 10 tahun lepas. Saya tak melabur 5 tahun lepas. Patutnya waktu tu kalau saya melabur, sekarang saya punya pulangan mungkin dah cecah RM50,000, RM100,000 daripada pelaburan yang sikit. Kita nampak je sikit, sebulan RM100. So RM100 kalau kita beli kopi mahal ke, kita beli rokok ke, kita beli flavor vape ke, benda tu pun dah cost kita around that amount lah, RM100 kan. Tapi saya tak adalah cerita kalau korang merokok, ni korang merokok saya macam nak judge korang, tak. Itu masing-masing kita ada tempat hobi kita ataupun ke mana duit kita habiskan. Tapi cuba anda fikirkan dari segi jangka masa yang agak jauh sikit lah, tak panjang sikit, long term sikit. Kalau kita menyimpan 100 dan dapat pulangan sebanyak itu, dan kita boleh melabur dalam saham-saham yang besar, saham gergasi global tau, bukannya Malaysia, global macam Tesla, Microsoft, Facebook, Amazon, Nike, which is sebelum ni 10 tahun lepas semua orang biasa tak boleh pun nak melabur dengan serendah RM100 saja. Tapi sekarang dalam unit trust, contohnya instrumen unit trust, anda dah boleh melabur dengan serendah RM100 dan dah melabur dalam saham-saham besar macam tu. Jadi kalau korang tak mulakan sekarang, rugilah, pada saya rugi. Tapi apa pun, tambahkan ilmu dulu. Kalau anda berminat nak tanya, boleh tekan link di bio. Jumpa lagi video akan datang, bye.